kalau korang nampak tepi jalan tu kan, dia tulis kelapa RM5 tu kan, yang tu memang most likely dia bukan kelapa pandan lah. Sebab orang yang jual kelapa pandan ni, dia akan biasa tulis kat situ kelapa pandan RM5. Sebab kelapa pandan ni kira macam unique selling point dia lah. Kita potong dulu. Okey, lepas tu biasa memang kita letak portion dia macam ni. Yang ni yang kita baru lepas kopek. Dia sebenarnya kalau kita dapat yang kita dah simpan dalam freezer, dalam chiller, lagi bagus sebab dia sejuk. So kelapa kita ni, kita tak ada tambah gula tau. Kita like pure je. Just rasa dia memang kelapa macam tu je. Okey, lepas tu kita letaklah ais. Lepas tu kita masuk dalam ni. Eloknya korang minum cepat lah sebab ais dia ni nanti dia jadi tawar kan air dia. Lepas korang dah try minum yang ni, korang try pula minum yang kelapa biasa. Tengok macam mana beza dia. So okay guys, kalau nak cari kelapa pandan boleh cari kat Coconuts by Demeter ini. Bye bye.